Jadi kita berikan tumpuan untuk acara yang ketiga bagi siaran langsung ke hari ketiga pada hari ini selepas kita melihat acara 20,000 meter jalan kaki dan kemudiannya 5,000 meter lelaki sebentar tadi yang dimenangi oleh Darren James Nair dari Malaysian University. Kita kini melihat kepada acara 5,000 wanita akhir pula dengan saingan yang memasuki 10 pusingan yang terakhir, 2,5 pusingan yang sudah pun dilengkapkan oleh pelari-pelari ini. Dan kita melihat bagaimana 20 peserta yang mengambil bahagian bagi acara 5,000 meter ini di kelompok hadapan ketika ini 329, iaitu pemenang pingat perak tahun lalu Syayatiri Ratnam yang mewakili Selangor sambil dia diekori rapat oleh 756 di sana. Yang berada di belakangnya pemenang pingat emas juara bertahan Nur Emilia Musa dari PDRM yang sedang berada di kedudukan dengan saingan yang memasuki 10 pusingan yang terakhir, 2,5 pusingan yang sudah pun dilengkapkan. Lezendra Chandra Kevester dari Sarawak juga antara yang perlu diberikan perhatian. Dia menamatkan saingan di kedudukan yang kelima pada tahun lalu dengan rekod kebangsaan masih lagi dipegang oleh Yuan Yufang, 16 minit 18.12 saat. Untuk dia terus memberikan tekanan kepada Emilia Musa. Kita melihat 5 pelari yang berada di kelompok hadapan sebelum diikuti oleh 9 lagi pelari yang berada di kelompok yang kedua daripada keseluruhannya. 756 Nur Emilia Musa kedudukan yang pertama, Syayatiri Ratnam 329 di kedudukan yang kedua, dan Teo Zihoi 333 di kedudukan yang ketiga. Dia mempunyai peluang untuk memintas kedudukan Syayatiri Ratnam kerana jarak itu tidaklah terlalu jauh. Sambil kedudukan keempat itu 349 juga berada di satu kedudukan yang agak selesa juga untuk menghampiri kelompok hadapan. Itu ialah Chiao Jiachi dari Negeri Sembilan yang berada di kedudukan yang keempat, yang cuba merapatkan diri untuk berada di kedudukan hadapan juga. Sudah pun melepasi rekod 19 minit 14.91 saat yang dilakukan Emilia Musa pada tahun lalu. Tetapi Evelyn Tan memasuki 100 meter yang terakhir untuk menamatkan perlombaan sebentar nanti. 158 Tan Evelyn dari Kedah yang akan ditabarkan selaku juara bagi acara 5,000 meter wanita ini. Melihat ke arah jam tangan dan dia sampai di garisan penamat untuk satu lagi tambahan pingat emas buat kontijen Kedah dan juga Tan Evelyn. Selepas mengungguli acara 10,000 meter, dia mengulanginya bagi acara 5,000 meter wanita akhir. Dan 5 peserta yang tiba di garisan penamat termasuklah Chiao Jiachi dari Negeri Sembilan kedudukan yang kedua, Teo Zihoi dari Selangor kedudukan ketiga. Jadi juara bertahan Emilia Musa terpaksa untuk melepaskan pingat emas yang dimenangi tahun lalu, sambil Syayatiri Ratnam juga tidak mampu untuk mempertahankan pingat perak yang dimenangi pada edisi 2025. Jadi satu aksi yang cukup sengit menyaksikan bagaimana kelompok hadapan yang menyaksikan 5 pelari saling bertukar kedudukan, saling pintas memintas, namun akhirnya berpihak kepada Tan Evelyn untuk pingat emas tambahan buat kontijen Kedah di Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026. Jadi 19 minit 46.32 saat adalah catatan masa tidak rasmi yang dilakukan oleh Tan Evelyn, sambil peserta-peserta lain yang masih lagi perlu meneruskan larian mereka untuk menamatkan saingan.